Hi, what's up guys? Welcome to my YouTube channel. Dalam video kali ni aku nak tunjuk kat korang semua. Aku ada buat DIY aku punya brick bomber sendiri dan sedikit lah untuk arena main bidaman ni kan. Dan aku nak test jugalah. Aku ada terbeli satu bidaman dekat kedai RM2, kedai Eco Shop. And tengoklah macam mana. Let's roll it. So, macam yang korang nampak, ni aku buat simple dulu, arena pakai kotak dulu. Inilah dia, aku pakai brick bomber. Aku pakai barang daripada kedai Eco je. Yang kayu ni, apa ni, yang tower block tu kan, yang biasa yang kita duk main tarik-tarik tu kan. Yang ni aku pakai. Aku ambil yang ni je. And then aku buat kayu kat sini. And then yang benda ni pun daripada kedai RM2 juga. Yang ni kedai setia RM2 lah. Ni aku ambil. Buat dia macam nice kan, brick bomber ni kan. So boleh letak, function well tau. Tapi aku buat 4 lane je lah. Sebab satu plastik tu aku dapat dalam 4x4 16 sahaja. Warna merah 4, kuning 4, hijau 4, biru 4. So aku buat 4 lane je lah. Senang lah, tak perlu nak kena buat 5, tak aku nak kena cari lagi satu kan. So yang ni pun aku buat daripada kedai RM2 juga. Aku buat benda ni untuk dia punya yang target-target tu. Dan penutup ni tutup botol je lah. Sama yang ni dah aku pun buat daripada kedai RM2 juga. Yang aku buat sekadar untuk nak main. So let's roll it. Kita tengok lah. Yang ni kita akan tengok, kita akan main juga untuk drive Garuban yang aku custom ni. Aku panggil dia sekarang ni Dragonix Garuban. Yes. Yang ini, ni bidaman kedai RM2 punya tau. Tengoklah macam mana dia punya pergi dia. Kita buat skor Dragonix Garuban vs kedai Eco punya. Kita tengok skor siapa paling banyak, siapa paling menang dan sebagainya lah. Kita pakai target ni dulu Jadi first game kita. Kita tengok dalam, kita bagi guli 6 biji guli, cukup-cukup guli. Kita tengok siapa boleh jatuhkan ke semua sekali ataupun macam mana lah. Kita buat 3 round. Kita tahu yang Takara Tomy punya drive Garuban ni ataupun apa-apalah kan, boleh pakai kat sini kan. Surprisingly aku nak bagi tahu untuk kedai Eco punya pun boleh pakai tau. Yang murah ni boleh pakai juga. Style tak? Woo! Dia pun boleh pakai juga tau aksesoris ni. So kita start dengan kedai Eco dulu aku Let's go. Kat dalam aku dah pasang dah. Semua pakai 6 biji guli yang sama. So yang lain simpan. Alright, B5. Tiga sahaja round pertama. Kita buat round 2 pula. Round 2 B5. Bismillah. Habis. 3 juga boleh skor. Round 3. 1, 2, 3. B5. Okay, kita try 1, 2, 3. Satu sahaja. So 3 game. Yang pertama 3, game kedua 3, game ketiga 1. Total 7. Okay, so kita try yang ni pula. Dragonix Garuban. Let's go. Masukkan dia punya magazine. Masukkan barrel. Okay. Guli tadi 6 biji. 3 game. Target shoot. 1, 2, 3. B5. Game pertama 2 sahaja. Game kedua B5. Aku tekan terus sambil charge tau. Sebab macam yelah, tangan aku memang duduk kat sini kan. So aku kadang-kadang aku akan auto tertekan sendiri. So tekan je lah kan. Okay, B5. Habis dah guli. Game kedua 1 sahaja. Jom kita try proceed to the next game. Game ketiga. 1, 2, 3. B5. Lima game yang ketiga. Aku panggil dia Dragonix Garuban sebab aku buat ala-ala macam naga sikit kan. Macam Dracian Tapi ni macam ni. So Dragonix Garuban. Game pertama berapa tadi? 1 Game kedua 2, game ketiga 5. Total 8.
untuk Dragon Age Garuban. Untuk next game ni kita akan pakai kosong macam ni. Sebab yang ni aku nak target benda ni. Kita pakai target benda ni. This one. Kita tengok berapa jauh boleh pergi dengan hanya 2 shoot sahaja. That's it. Simple as that. Guli ini saja. Let's go. Kita start dengan, aku namakan dia Bidaman Eco. Bidaman Eco dulu. B, fight. Game kedua. Eco. 1, 2, 3. B, fight. Markah penuh juga. 10. Game ketiga. 1, 2, 3. B, fight. Markah penuh juga. Okay. Game pertama. Emblem charge. 1, 2, 3. B, fight. Okay, game kedua. B, fight. Game ketiga. B, fight. So, ketiga-tiga game untuk Dragon Age Garuban, markah dia 1 sahaja. Okay, kita proceed pada next game. Let's go. Untuk next game ni kita akan main Brick Bomber. Kita akan buat macam mana skor dia. Kita akan pakai konsep guli juga. Okay, kita ada 16 guli. Sebabkan kat sini ada 4x4, 16 blok kan. So 16 guli lah. So kita tengok berapa banyak blok yang boleh ditembak oleh bidaman kedai Eco ni. Let's go. B, fight. Reload. Habis. Game pertama dah habis. Berapa blok yang boleh dibuat oleh bidaman kedai Eco? 4 blok. So 4 markah. B, fight. Reload. Habis. Game kedua untuk kedai Eco, bidaman kedai Eco dapat skor sebanyak 3. 3 saja. 3 markah. Ready? 1, 2, 3. B, fight. Habis. Game ketiga, bidaman kedai Eco. Tengok berapa markah yang dapat. 1, 2, 3, 4. 4 sahaja 4 sahaja markah untuk kedai Eco. Dragon Age Garuban, let's go. Emblem charge. Shoot. Reload. Habis Okay, habis. Game pertama habis. Tengok skor berapa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 skor untuk Dragon Age Garuban game pertama. Okay, game kedua, Dragon Age Garuban B, 5.
Habis game kedua. Tengok apa skor untuk Dragon Age Garurban. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 skor game kedua Dragon Age Garurban. Game ketiga Dragon Age Garurban B5. Reload. Habis. Game ketiga Dragon Age Garurban. Tengok berapa skor dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 skor untuk Dragon Age Garurban game ketiga. Jadi untuk bidaman Kedaiko ni, aku punya personal opinion lah. Aku rasa dia punya shoot ni more kepada power shot. Walaupun dia agak adalah struggle dia sikit dan dia sangkut-sangkut je lah, barang murah kan. Tapi nak bagi tahu dia punya power type dia tu, dia power type lah. Dia punya type dia tu power type, core dia tu. Dan seronok juga kalau nak tembak untuk target-target yang berat, target-target yang keras kan. Boleh pakai lah untuk yang Kedaiko punya ni. Macam yang untuk Garurban punya, aku punya Dragon Age Garurban aku ni, dia more kepada rapid fire type dan juga power type. Dia gabung dulu, tapi dia more kepada rapid fire type. So ada benda kelemahan dia. So masing-masing ada kelemahan dan masing-masing ada kelebihan. Aku boleh cakap kalau korang nak fun-fun, nak main, aku suka dengan korang punya adik-beradik ke ataupun korang punya kawan-kawan kan. Aku rasa korang boleh pakai lah yang Kedaiko ni untuk korang jahanam kan, dia tembak sampai hancur sampai lunyah kan. Aku rasa boleh pakai lah. Sebab dia punya plastik dia pun, kalau tengok lah plastik dia pun plastik macam mana sangat. Very low quality punya plastik lah. So boleh lah kalau nak lanjankan bidaman ni. Sebab aku rasa, sebab setiap kali kalau aku nak shoot tu kan, dia akan sangkut kat sini. Dia akan dekat bahagian belakang ni, dia akan core dia ni lah. Bila aku shoot banyak-banyak, kalau guli tu guli original punya lah, guli berat, guli besar, dia akan terkeluar macam ni, and then dia sangkut, and then guli tu akan stuck dekat dalam ni. Itu dia punya kelemahan dia lah untuk Kedaiko punya bidaman ni. Jadi otherwise kalau korang nak pakai untuk guli yang biasa-biasa, yang murah-murah punya, yang tak adalah terlalu besar sangat, yang bukan original punya, aku rasa boleh pakai lah untuk Kedaiko punya ni. Head! So yeah, this one boleh doable, boleh playable untuk Kedaiko ni. Korang boleh dapatkan lah kat mana-mana Kedaiko terdekat dengan rumah korang tu. Ada banyak jenis, ada banyak warna. Dan kotak dia pun tak sama dengan apa yang dekat dalam tu. So korang kena hati-hati lah. Kalau korang kena bear in mind lah benda tu. So apa lagi korang nak tengok aku buat video pasal bidaman? Nantilah korang komen di ruang komen. Give me your thought, give me your idea. Leave a comment down below. That's all I have. See you on the next video. Jangan lupa berselawat. Nantikan next video aku nak tunjuk kawan-kawan semua aku custom Kolamaru DX, Energy DX kat belakang ni. This one. Nantikanlah. Aku tak siap lagi. Nantilah aku buat. So, yeah. Assalamualaikum. Jangan lupa berselawat.